Assalamualaikum semua. Hai guys. Hari ni kami nak pergi pejabat Yayasan Maidam untuk lakukan sesi temu bual bersama pihak Yayasan Maidam. Jadi, marilah sama-sama ikut perjalanan kami serta dengar sendiri perkongsian yang akan diberi oleh pihak Yayasan Maidam. Okay, let's go. Okay guys, sepanjang perjalanan kami untuk menghadiri sesi temu bual di Yayasan Maidam, kami amatlah teruja sebenarnya dengan kedudukan Yayasan Maidam ni, kerana ia terletak di tengah bandar, iaitu kedudukannya amat strategik di tengah bandar, dan kami juga memperoleh peluang untuk melihat keadaan ataupun organisasi Yayasan Maidam ni dengan lebih dekat. Dan harapannya sesi temu bual yang akan dijalankan boleh memberi ilmu pengetahuan kepada kami. Okay, kalau isu tentang kelemahan, antaranya tadi, bila kita kekurangan kita punya keuangan, so kita boleh wujudkan struktur sebagaimana cadangan. Maksudnya, kalau setakat ni kami punya operasi adalah selepas structure CEO, dia terus turun kepada Perdana Pengurus. Sepatutnya dia akan ada ketua lagi lah, maksudnya yang ada ketua di bahagian khidmat pengurusan yang melibatkan sokongan tadi tu, support unit, dan juga akan ada ataupun dipanggil ketua operasi ataupun ketua khidmat pengurusan. So setakat ni semua leader tu didirect dengan CEO lah. So jadi dia punya beban tu dia jadi terlalu overload lah sikit, kadang-kadang dia overload sebab structure tu dia tak ada delegate power between middle management dengan top management. Kita dapat satu aktiviti baru dan masa yang diberikan tu terlalu singkat. So kita tak boleh nak laksana sebab kita punya konsep lah by system. So bila sistem ni kita akan sedikit teliti lah. So kalau katalah ada program yang begitu bersifat dia urgency, kadang-kadang dia mengganggu urgency tersebut lah. Sebab bila kita latih budaya, sistem dan juga structure. So that's why kita kena perlu ada sedikit elements creativity supaya kalau kita dapat perkara tersebut dengan tempoh pendek dan juga ada value urgency, then kita boleh execute jugalah perkara tersebut lah. Okey, kalau untuk di kalangan pegawai, memang kita amalkan konsep kerjasama lah. Sebab pelaksanaan kita tu memerlukan keserasian ataupun kita kata kerjasama daripada semua pihak. Sebab in term of kita nak tingkatkan keberkesanan ataupun kecekapan, kita memerlukan kerjasama. Sebab kalau tak ada kerjasama, kita tak boleh nak increase tingkatkan kita punya kecekapan. Maksudnya saya ambil contoh lah, contoh kita buat bantuan IPT. So kalau katalah di bahagian kewangan tu kita macam tak ada kerjasama dengan bahagian processing, so nanti kewangan tak tahu bila, memang kita ada pakai sistem, so dia memang ada notification, tapi kita kena terima hakikat bahawa bila kita ada human touch ni ataupun kita kata melibatkan manusia, kita ada pattern manusia. Hari ni motivasi tinggi, esok motivasi rendah. So that's why kita kena ada sistem kerjasama di kalangan pegawai kita supaya kita jadi check and balance. Maksudnya kalau katalah bahagian processing ataupun agihan dana tu dah push data, so kita akan ada check and balance, maknanya tanya dah buat bayaran ke belum, so macam tu. So kerjasama tu penting lah untuk di kalangan pegawai. Manakala untuk jabatan, bagi saya tahun ni dia sangat bagus apabila kita boleh, bukannya kita silo satu je jabatan kita. Macam contoh kita buat co-funding dengan pihak lain lah. Contoh saya ambil dengan Yayasan Terengganu. Kami pernah buat satu kolaborasi dengan Yayasan Terengganu, yang mana dengan dana yang ada tu kita tak redundant satu perkara. Satu lagi kita menjimatkan ada beberapa perkara. Maksudnya yang ni kami buat, yang ni Yayasan Terengganu buat. So jadi perkara tersebut memberikan keberkesanan, kita panggil kesan itu, impact dia tu lagi meluas. Contoh kalau katalah dana kita ada 50,000 je. So kita boleh support saya kata 3 orang je. Tapi kalau kita co-funding, mungkin daripada 3 orang dia boleh pecah kepada 5 orang. So impact dia lagi besar kalau kita buat kerjasama dengan pelbagai jabatan. Manakala kalau dengan pihak berkepentingan, kita punya stakeholder kita,
Kerjasama ni bagus sebabnya lebih mudah untuk kita, macam contoh kami dengan Maidam, which is stakeholder kami adalah Maidam lah. So kalau kita tak ada kerjasama, kita punya nak, let's say kita ada program baru untuk penajaan di luar negara, katakan ada kursus baru. So bila kita ada kerjasama, orang nak faham kita punya apa yang nak kita bawa tu, dia susah untuk diluluskan. So tapi kalau kita ada kerjasama, kita dah boleh menyampaikan dengan baik, ada ruang untuk kita bentangkan kita punya idea dan sebagainya. So perkara tu lagi meningkatkan, kita kata, proses tersebut lah. Itulah bagi pada saya, kalau kata aplikasi ta'awun ataupun kerjasama ni sangat penting lah untuk ketiga-tiga kita kata segmen dalam kita melaksanakan aktiviti kita lah. Sebagaimana yang saya maklumkan tadi, saya ambil contoh kalau ta'awun dengan jabatan. Macam tadilah, sebagaimana saya maklumkan, in term of keberkesanan tu, dia akan meningkatkan keberkesanan. Kalau tadi kita hanya contoh saya ambil JB kita dengan pembayar zakat. Macam contoh kami buat satu program iaitu Tunas Sekolah. Zakat tu dibayar oleh Terengganu In kepada pihak kami lah, kepada pihak Maidam. So lepas dibayar tu dia akan dapat satu term dipanggil wakalah. So wakalah tu dia collaborate dengan pihak Yayasan Pemain Maidam untuk menaja anak-anak asnaf dalam bidang diploma kejururawatan. Yang mana after habis tu dia akan terus dapat kerja di KMI. KMI ni one of the anak syarikat di bawah Terengganu In. So dia ada sinergi dia. Maksudnya walaupun kita kata kita lihat dia sebagai pembayar zakat, tapi manfaat tu akan dapat pada asnaf, namun indirectly manfaat tu turut dapat kepada Terengganu in term of kita kata di bawah anak syarikat tu dia dapat talent-talent yang berkualiti. Maksudnya dia dah ada, dia tak perlu lagi nak kena cari, let's say katalah dia KMI tu sebuah spesialis lah, hospital spesialis di bawah Terengganu In, yang mana bila katalah dia nak expand dia punya perkhidmatan, dia perlu cari nurse untuk operasi dia. So dia dah ada nurse yang terlatih daripada tajaan dia kepada pelajar-pelajar asnaf di bawah konsep wakalah. So jadi perkara tersebut dia jadi satu circle yang sangat baik lah. Maksudnya pelajar pun bila belajar, dia dah ada nanti pekerjaan. Yang mana kalau kita kata dalam bidang kesihatan ni, mungkin generasi kedua asnaf tu dah boleh diatasi. Maksudnya dia tak lagi jadi asnaf bila dia bekerja. So perkara tu dia ada macam kita kata circle sinergi yang sangat baik. Every single party yang berada dalam circle tersebut mendapat manfaat lah. Salah satulah saya kata konsep ta'awun ni dia meningkatkan keberkesanan, iaitu kerjasama kita dengan pihak-pihak berkepentingan tadi lah. So antara lain juga keberkesanan dari sudut penyampaian. Macam saya ambil contoh dengan Yayasan Terengganu, macam kami bekerjasama untuk penajaan pelajar pengajian Islam ke luar negara. Jadi platform tu, instead of kami pakai platform untuk awareness ataupun bagi makluman kepada masyarakat hanya di platform kami, tapi bila kita bekerjasama, kita ada dua platform yang boleh kita dapat manfaat bersama. So maknanya kita kata kita hanya bergerak kita je yang nak kena bagi tahu orang, tak. Maknanya kita dah ada dua secara kita kata percuma, without any cost, yang boleh bantu kita untuk war-warkan kita punya kerjasama. So dua-dua dapat manfaat. Macam Yayasan Terengganu pun dapat platform kami pun dapat platform Yayasan Terengganu untuk diwar-warkan awareness kepada para pelajar lah. Kalau setakat ni untuk KMI tu dia lebih kepada healthcare punya scope lah punya. Sebab KMI tu dia duduk di bawah Terengganu In, so dia pun juga antara penyumbang kepada zakat group of Terengganu In punya group. Maksudnya di bawah Terengganu In dia ada KMI, dia ada TDM, dia ada pelbagai. So anak-anak syarikat dia ni akan kumpulkan zakat dan lepas akan bayar zakat pada Maidam lah. So jadi walaupun kita kata kalau kita lihat secara mata kasar, yang mendapat manfaat pada zakat ni adalah penerima zakat lah. Namun kalau kita pergi deep, sebenarnya pembayar zakat juga turut mendapat manfaat. In term of macam tadi, dia dapat nurse terlatih daripada wakalah zakat. So kalau katalah kita lihat secara kita kata operation, sesebuah syarikat ni bila kita nak dapatkan talent, kita perlu latih talent tu, ada kos latihan yang akan terlibat. Namun bila kita bekerjasama, dia dah dapat dah. Maknanya dia boleh pantau dia punya talent tu daripada awal ni, daripada masuk sen 1 dia dah boleh pantau dia punya talent untuk mix dengan dia punya operation dia. Maksud kerjasama ni, kalau boleh saya ceritakan sikit lah untuk dapatkan perbezaan. Macam Yayasan Terengganu, dia uruskan dana daripada negeri. Maksudnya, peruntukan negeri tu akan masuk Yayasan Terengganu untuk didistribute mengikut dia punya program. Macam kami, dana kami adalah daripada zakat. Daripada Maidam, salurkan pada kami untuk sektor pendidikan. So, apa kerjasama yang kami buat dengan Yayasan Terengganu adalah, contohnya kita buat tajaan pelajar di Algeria dan juga Tunisia. Okay, apa yang kami buat adalah
bila mana asnaf tersebut adalah kategori asnaf fakir miskin, so akan dikendalikan di bawah peruntukan zakat. Manakala kalau kata asnaf tu adalah lebih daripada maksudnya dia fisabilillah, dia akan dikendalikan di bawah Yayasan Terengganu. Tapi ketika mana kami buat iklan untuk awareness, kita akan bersama-sama buat iklan tu. So jadi itu yang saya kata manfaat salah satu manfaat lah. Dan kalau kata kami penajaan kami di Jordan, kami dah bahagikan macam di bawah YPM ataupun di bawah dana zakat ni, kita akan tajuk untuk pengajian Islam. Manakala Yayasan Terengganu akan cater medik, banking, Islamic finance. So dia more kepada selain daripada pengajian Islam. Macam kami ambil syariah, usuluddin dan sebagainya. So jadi dana di Terengganu ni maknanya combination between dana di bawah negeri dengan dana zakat boleh cater penajaan pelbagai bidang. Cuma kita akan bekerjasama dari sudut yang ni bila kita kata pengajian Islam, okey di bawah Yayasan Fikar Maidam. Bila mana ia berkait dengan medik, berkait dengan management, di bawah Yayasan Terengganu. Macam itulah sebenarnya.